Saya nak share satu story di mana saya keluarkan ketupat daripada mesin ATM. Saya datang ke mesin ATM Public Gold dan nak keluarkan emas yang berbentuk ketupat. Jadi saya datang ke mesin ATM Public Gold di Maidin Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Di mesin ATM Public Gold ni, kita boleh keluarkan emas yang kita simpan di dalam akaun Get Public Gold kita, keluarkan secara fizikal di mesin ATM Public Gold. Yang pertama, saya pilih option JAP Withdraw. Kemudian saya scan sahaja QR code yang tertera di mesin ATM Public Gold. Kemudian kita request TSC apabila dah scan. Jadi TSC ni akan hantar ke WhatsApp kita dan kita masukkan sahaja nombor tersebut. Lepas tu masukkan nombor PIN yang keluar dekat sini. Masukkan nombor PIN ni dekat mesin ATM. Ikut sahaja nombor yang diberikan. Jadi selepas kita masukkan nombor PIN, kita settlekan pembayaran. Tapi ini pembayaran apa? Kata keluarkan emas daripada akaun. Yang ini pembayaran gold premium dengan charge mesin ATM. Kalau saya nak keluarkan 1 gram ni, charge yang saya kena bayar ialah RM30. Jadi saya pilih kaedah pembayaran apa yang saya nak guna. Kalau macam saya sekarang, saya nak gunakan kad debit untuk selesaikan pembayaran. Selepas kita buat pembayaran, tada, emas terus jatuh dekat bawah tu dan kita terus dapat emas yang kita nak withdraw. Okey, itu sahaja step untuk kita keluarkan emas daripada mesin ATM Public Gold ni.